dalam Quran Allah wa nafa'ana bihi. Amin. Bagaimana ni? Qaidatul rabi'ata asyara. Al-qaidatu ar-rabi'ata asyara. Asyara ni salah ni. Ar-rabi'ata asyara. Saya bisa tak asyara. Bidunika. Sepatutnya. Tak nak buat jadi. Ini zaman dulu ni. Nak tulis ni 9 tahun lepas. Lebih. Tahu apa? 2010 tu 9 tahun lepas. Idal wawu qarafan ba'da dhammin ta'atuwan fa'agdirhu ya faddhamma bil kasri badila. Idal wawu ketika mana ada wawu qarafan menjadi hujung ba'da dhammi setelahnya dhammah ta'atuwan bagi lafaz ta'atuwan. Itu maksud dia. Bagi lafaz ta'atuwan. Fa'aklibuhu maka gantikanlah dia ya dengan ya. Dari ta'atuan wawu tadi diganti dengan ya. Fadhamma maka dhammahkanlah bil kasri dengan kasrah. Maksudnya bukan fadhamma bil kasri. Maka gantikanlah ya dhammah tadi dengan kasrah. Itu maksudnya. Gantikanlah dhammah tadi dengan kasrah. Badila dengan dan gantikanlah dengan sebenar-benarnya. La alif tu nama dia alif menunjukkan taukid. La yufhama benar-benar tidak akan dipahami. Kan? Wa nahu aula ayyub lama sama. Idin kalamu dunahu la yufhama sama. Dia taukid. Bukan alif lam. Al-ilal ta'atiyan asluhu ta'atuan ala wazni tafa'ulan kulibat diganti al-wawu diganti ya'an menjadi ya' ditatarru fiha kerana dia menjadi berada pada hujungnya kalimat ba'da dhammatin sertanya dhammah setelah dhammah ismin mutamakkinin setelah pada isim yang mutamakkin. Isim mutamakkin itu adalah isim yang memang tamakkin. Dan isim yang ada tanwin, ada mutamakkin, ada ghairu mutamakkin. Kan? Ini isim yang mutamakkin fil asli, di asal. Isim. Fasara ta'atuyan maka jadilah ta'atuyan. Summa kulibat lalu diganti ad-dhammah dhammah kasratan sebagai kasrah. Lintas lama supaya selamat ya fasara ta'atiyan. Ta'adiyan, lafaz ta'adiyan asal usul dia adalah ta'aduan. Ala wazni tafa'ulan mengikuti wazan tafa'ulan. Kulibat diganti wawu ya menjadi ya. Litatarru fiha kerana dia berada pada hujungnya. Ba'da dhammatin sertanya dhammah. Ismi mutamakkinin pada isim yang mutamakkin. Fil asli pada asalnya dah memang macam tu. Asal dia kerana dia adalah masdar. Isim masdar mutamakkin. Fasara ta'adduyan maka menjadilah ta'adduyan. Summa kulibat lalu diganti dhammah kasratan menjadi kasrah lintas lama supaya selamat ya fasara ta'addiyan. Tanbihun idza buniyasmun ala wazni fu'ulun. Kalau dibina maksudnya ada dibuat suatu isim mengikut wazan fu'ulun. Fa in kana jam'an seumpama dijamak kana lam wawan dan wawu lam iaitu adalah huruf wawu. Ja'a fihi wajhani maka dia boleh pada dua wajah. Al-idlalu wa tashihu. Sama ada kita iklalkan dia wa tashihu atau kita biarkan dia tashih. Maksudnya dibiarkan macam tu dah sahih. Wal idlalu ajwadu, adapun idlal tu lebih baik minat tashihi daripada tashih.
Nahu isiyun, lapat isiyun. Ala wazni fu'ulun, itu wazan fu'ulun. Baik kana mufradan, kalau dia mufrad jaza diperbolehkan fihi padanya. Diperbolehkan fihi padanya apa wajhani, dua wajah. Al-iqlalu iqlal wa tashihu dan tashih. Wa sahihu adapun yang sahih itu ajwadu, lebih bagus minal iqlal daripada kita iqlalkan. Nahu contoh dia uluwun, lapat uluwun, wa utuwun dan utuwun. Apa contoh iqlal dia Ustaz? Inilah kita bahas ni. Isiyun. Adapun lapat isiyun asalnya adalah usul. Ala wazni fu'ulun. Kulibat diganti apa wawu asalnya itu yang nombor 2 ya'an menjadi ya'. Sampai wawu ini kerana beratnya 2 wawu. Ma'al dhamati sertanya dhamma fil jam'i dalam jamak. Asara usuyun. Summal awla, lalu yang pertama Ijtima'ihima, kerana berkumpulnya keduanya fi kalimatin wahidatin, dalam satu kalimat. Wa subiqat, dan didahului apa idahuma, salah satu dari kedua-keduanya. Bersukuni dengan sukun basara, maka jadilah usuyyun. Summa urhimat, lalu diidghamkan apa al-ya'u, al-ula yang pertama, pisahnya pada ya' yang kedua. Mujanasati, kerana satu jenis basara, maka jadilah usuyyun. Jadi usuyyun. Summa kusirat, lalu dikasrahkan apa asadu sad, ditas lama supaya selamat apa ya'u basara usuyyun. Summa al-ainu, lalu ain tabaan, kerana mengikuti laha padanya. Fasara isiyun, maka jadilah isiyun. Nampak tak? Isiyun. Iyan asal usulnya asluhu utuwan ala wazni fu'ulan. Kulibat diganti apa wawu asalnya itu yang nombor 2 ya'an menjadi ya'. Ditataruh pihak kerana dia berada pada hujung kalimat. Wa sukunima, dan sukunnya perkara qablaha yang jatuh sebelumnya. Fasara utuyan. Summa kulibat, lalu diganti apa al-wawu al-ula yang pertama ya'an menjadi ya'. Ijtima'ihima, kerana berkumpulnya keduanya fi kalimatin wahidatin, dalam satu kalimat. Wa subiqat, dan didahului dahuma, salah satu daripada keduanya bisukuni, dengan sukun fasara utuyan. Summa urhimat, lalu diidghamkan apa al-ya'u al-ula yang pertama pisahnya yang kedua. Lil mujanasati, kerana satu jenis fasara utuyan. Summa kusirat, lalu dikasrah apa ta'u ta', ditas lama supaya selamat apa al-ya'u fasara utuyan. Summa al-ainu, lalu ain tabaan, kerana mengikuti laha padanya. Fasara iyan. Okay. Senang. Al-qaidatu al-khamisata asyarah. Kaidah yang ke-15. Wa in waqa'at yabada dhammin tasakkanat fataklib buha wawan kayuqinul ula. Wa in waqa'at, seumpama jatuhnya ya pada dhammin setelahnya dhammah, tasakkanat, dalam keadaan mati, ya tu mati. Fa taklibuha, maka gantikanlah ya tadi wawan menjadi wawu. Kayu minu, seperti lapat yuhinu. Zulmula, yang memiliki ketiga. Itu fa'il pada yuhinu. Jadi yang memberi keyakinan siapa? Allah yuhinu. Siapa yang beri keyakinan? Zulmula lah, Allah SWT. Mana tak boleh dapat yakin kalau tak ada daripada Allah SWT. Yukinu asal usulnya asluhu yukinu ala wazni yuf'ilu. Kulibatil ya'u, diganti ya'. Asalnya tu yang nombor dia wawan menjadi wawu. Disukunnya, kerana dia dibaca sukun. Sukunnya
Wau tadi mengimami maqablaha dan domanya sebelum hurufnya. Fasara yuqinu, muqinun asluhu muqinun, ala wazni muqinun. Kulibatil ja'u, asalnya itu diganti ja yang kedua wawan menjadi wau. Disukuniha kerana dia menyatakan dia disukunkan. Mengimami maqablaha dan terdomahnya huruf sebelumnya. Fasara muqinun. Kan? Tangan. Ya. Al-qaidatu as-sadisata asyarah. Kaidah yang nombor ke-16. Idza waqa'at wa ba'da kasrin tasakkanat tasir ya qila ba'da nadlin fi quwila. Ketika mana waw itu jatuh pada kasrin setelahnya kasroh tasakkanat, maka sukunkanlah. Sukunkanlah waw tadi. Tasir, tukarlah waw ya menjadi ya. Tukarlah waw menjadi ya. Qila seperti lafaz qila. Pada naklin setelahnya memindah lafaz quwila pada lafaz quwila. Okey. Qila. Qila wa qila asluhu quwila. Apa tu? Qila asal usulnya quwila. Ala wazni fu'ila. Khusus qilat dianggap berat domatul qafi. Qaf itu dibaca domah tu berat. Qabla al-kasratil wawi, sebelum dibaca kasrahnya wawu. Yang quwila. Pasukinat qaf, maka qaf tu kita sukunkan. Wa nukilat dan pindahkan kasratul wawi, kasrahnya wawu pindah baliklah ila qafi pada qaf. Maka menjadi fasara iula. Dia cara ni. Nampak kan? Semua uqulibat lalu diganti apa al-wawu ya'an menjadi ya. Disukuniha kerana sukunnya wawu tadi. Waqi salima qablaha dan dibaca kasrahnya huruf sebelumnya. Itu kaedah yang dah lalu. Fasara qila, maka menjadi laqi ila. Nampak kan? Asal usul Quran dia baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qila anna hadha inna bla 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 bla. Dari mana? Yang dimasukkan di nazam idza waqa'at waw ba'da kasri ini bukan kuwila ni. Yang dimasukkan kuwila ni kan ataupun kiula. Kiulanya. Yang dimasukkan kiula. Ya, kiulanya tasir ya qila ba'da naklin fu. To, ba'da naklin fi kuwila. Setelah kita pindahkan dari lafaz kuwila, ikut pada kaedah yang telah lalu. Ustus kirat dhammatul qaf qabla kasratil wawi. Ada kaedah ke depan. Al-qaidatu as-sabi'ata asyarah. Kaedah yang nombor 17. Fa wa aqlib bi qata'ah ta'alla bi fa'ihi hurufu sadda summa aqlib wa taqila. Hurufu sadda ta Toh, dibaca toh lah, maksud toh, toh, summa aqlib wa taqila. Maksudnya apa? Wa aqlib dan gantikanlah bil toh dengan toh. Ta'a bagi lafaz, bagi huruf ta. Ta'a bagi huruf ta. Jangan. Dengan tok tak tersebut. Jadi tak itu diganti dengan tok. Ifta'ala bagi wazan ifta'ala bifa'ihi. Dengan taknya juga tak fi'il dia pun kena tukar.
kok tukar pula. Tak fi'il itu disesuaikan dengan huruf ketika mana huruf fa fi'il dia itu adalah sod, dot, tok dan dot. Jadi bila fa fi'il wazan ifta'ala itu sod, dot, tok, dot, gantikanlah tak itu dengan tok. Summa aklib, lalu tukarlah. Tukarkanlah daripada tak menjadi tok. Wasakilah, dan harokatkanlah. Maksudnya jangan lupa harokatkan. Okay. Itu bukan tasydid, bukan. Maksudnya istalaha jadi istalaha. Bunyikan harokat po tu, bunyikan po, po, baik, po. Istalaha asluhu istalaha. Susah tak? Susah. Susah lah. Lidah orang Arab susah, koma susah. Koma dah susah, Arab lagi lah susah. Itu maksudnya. Orang Arab ni kalau dicakap lidah dia pelah. Wah, itu sama lah. Istalaha asluhu istalaha ala wazni ifta'ala kulibati ta'u ta'an. Di usri nupi kerana susah untuk menyebutkannya. Lihat ba'da hafil itbaqi itbaqi setelahnya huruf itbaq walikur bihima dan kerana dia dekat fil makhraji dalam makhraj fasara istalaha wa hakaza baqiyatul amsilah. Contoh-contoh lain bersama. Al-qaidatu asaminata asyara, kaidah yang nombor 18. Wa in kana dalan zayan qalabtaha bidalin wajazal qalbu ba'du bimatalat. Itu jatuh sebab kompitana tu bak bima tu dia jadi berpisah. Wa in kana seumpama adanya dal, zal dan zai, maka kau gantikanlah dia semua bidali dengan dal, wajaza, dan diperbolehkan mengganti sesuai dengan apa yang jatuh setelahnya. Maksudnya apa? Wa in kana al-lafdu fi wazni ifta'ala. Jadi ketika mana ada dal zai tadi berada pada wazan ifta'ala. Contohnya al-ilal idzakara. Apa kan? Idzakara asluhu idzakara ala wazni ifta'ala. Kulibat diganti apa atak utak dalan menjadi dal. Di usrin nutqi kerana susahnya menyebutkannya. Dita'i dengan tak. Kalau guna tak tu susah. Ba'da dzali setelahnya dzal. Lima bainahuma minal muqarabatil makhraji, kerana antara keduanya ada persamaan makhraj. Wa tabayyuni sifati dan sama sifat, berbeza sifat. Ya betul ya? Tabayyun berbeza dalam sifat. Dekat makhraj tapi sifat dia je yang beza. Ya ana ta'a, kerana ta' itu minal mahmusati, mahmus. Sebab tu ana sebut an'amta alaihim, bukan an'amta alaihim. Salah. An'amta alaihim. Kalau belajar makhraj huruf ada juga sifatul huruf. Betul tak? An'amta alaihim. Wa dhalah, sedangkan dhal itu majhurah. Da, tugas. Ya, da. Tadilu bad dulan danidat naminal mudnimadi dan danida. Ini nama dia belajar makhraj. Belajar. Kalau dulu tak belajar ikhwan, nak belajar. Nama dia kiraati. Nama dulu dah tak ada dah kot sekarang. A-I-U A U-an ani-a naminal mu'nima-i-an-ani-a. Kita belajar je dulu. Ta-ta-ti-tu-bas
tati tubat. Jadi hams. Fasara idzakara. Summa qulibat lalu diganti apa? Dalu dal zalan menjadi zal. Jadi dal jadi kepada zal. Littihadihi maknanya dua-dua itu sama jenis lah kira. Sama-sama dal, sama fil majhuriyati. Dari segi majhuriyati. Jadi dari segi majhuriyah dia sama. Fasara idzakara. Suma'ul imat lalu diidghamkan apa daluzal al-ula yang pertama fisaniyati pada dal yang kedua lil mujalasati kerana satu jenis. Fasara idzakara wa fu'ila alaihi ghairuhu min iddana minad-daini. Iddana menjadi hutang dari kata dain. Izzajara dari kata zajri. Faham? Asalnya dengan tak? Ya, itu dah jadi. Asal usul dia iddana. Izzajara iztajara. Faham? Minazajri. Al-qaidatu at-tasihata asyara. Kaidah yang nombor 19. Wa in kana wan yantan fa adlib laha bita wa adghim wa jazal mizlu wal aslu injala. Ini ada siap salah. Tak apa. Ni aib dua tadi aib ni kan. Yang awal tu, yang hari tu tak salah, dia kena betul kan. Memang bukan dia kena betul kan. Tak ada idea macam nak jadikan dia. Susah. Fu'ulun mafa'ilun. Fu'ulun mafa'ilun. Fu'ulun mafa'ilun. Fu'ulun mafa'ilun. Wa in kana wan yantan fa'adlib laha bita wa adghim wa jazal mislu wal aslu injala. Ini salah kat tengah tu. Alif lam ittasala asluhu iwtasala. Ittasala asal dia adalah iwtasala. Ala wazni ifta'ala bi wazan ifta'ala. Kulibat diganti apa? Wawu ta'an menjadi tak. Wawu kita rubahkan menjadi tak. Okey? Li usrin nut. Anak kenapa? Sorry. Dia tak cuba habis pula. Bersyaratkan lagi. Seumpama adanya wawu atau ya atau tak, maka gantikanlah semuanya. Laha semua tadi itu ganti bita dengan ta. Maksud dia bila mana ada wawu, ada ya, ada ta bagi wazan ifta'ala. Sambunglah. Wa'adgim, lepas kita ganti, kita idghamkanlah wajaza al-mislu. Bolehlah seperti contoh wal aslu dan asalnya. Injala sumpama jelas. Nanti dia jelaskan. Al-ilal ittasala asluhu iwtasala ala wazni ifta'ala. Ikut wazan ifta'ala. Kulibat diganti apa? Al-wawu ta'an menjadi tak. Li usrin nutki kerana susahnya menyebutkannya biharfi laini, biharfi lini. Huruf lin. Li. Cara baca li. Jadi istilah qaf. Fatihah tu macam mana? Qi apa? Mustaqim. Macam nak baca mustaqim? Mustaqim ke mustaqim?
Mustaqim. Disilap ke? Tinggi. Kenapa tulisan Profesor Dr. Naqib Al-Atas Naqui? Ada orang majib. Naklah bagian lah dia mungkin Naqi. Tapi Qaf kerana Prof Naqib tu orang parents dia orang yang berilmu, maka dia letak nama dia Naqi. Nak tunjukkan Qaf tu ada istilah Naqib Al-Atas. Faham? Tak? Tak tahu? Semua tak tahu? Teruk kat Quran ni tajwid. Kena buka tajwid ke? Aduh. Nanti buka dalam tajwid Jazariah kita yang ajar. Mana tadi? Di anna harfal lini, kerana sesungguhnya huruf lin minal majhurah dari majhurah, wa ta'a dan ta' itu minal mahmusah dari huruf mahmusah. Fasara ittasala, maka jadilah ittasala. Ittasala. Cuma ulhimat lalu diganti idghamkanlah apa tak. Al-ula yang pertama kisah yang pada yang kedua dimujawab dimujanasah kerana tunggal jenis. Fasara ittasala, maka jadilah ittasala. Ittasal tu di kan? Kata apa? Ittasala. Ittasara asluhu ittasara. Al-wazni ifta'ala. Kulibatil ya'u diganti ya' ta'an menjadi ta'li usrid nukti kerana susah untuk mengucapkannya. Di harfil lini dengan huruf lin, as-sakin yang mati ma'ata'i serta tak. Lima pada perkara bainahuma yang ada di antara keduanya minal muqarabatil makhraji, kerana dari segi sama-sama makhraj, dekat-dekat makhraj dekat. Wa munafati sifati, dan sifat dia saling menafikan. Kenapa apa? Di anna harfal lin, kerana sesungguhnya huruf lin itu minal majhurah daripada majhurah. Wa ta'a dan ta' minal mahmusah daripada mahmusah. Fasara ittasara ittasara. Suma urhimat lalu didhamkan. Apa ta'u ta'al ula yang pertama pisahnya pada yang kedua dimujanasati kerana satu jenis. Fasara ittasara, maka jadilah ittasara. Ittaghara. Ada pula apa ittaghara, asalnya asluhu istaghara. Ala wazni itta'ala, min kedua dan itta'ala. Kulibat diganti apa? Ta'uta'an, tak menjadi tak. Lima bainahuma yang jatuh di antara keduanya minal muqarabatil makhraji, daripada sama mendekati makhraj. Fatihah lima dan satu jenis keduanya. Tak dengan tak tadi fil humusiyati, dua-duanya humusiyah, mahmusiyati, dua-duanya mahmus. Fasara ittaghara, suma ulhimat lalu diidghamkan apa tak al-ula yang pertama pisahnya pada yang kedua. Dimujanasati kerana satu jenis. Fasara ittaghara. Atau auqulibat ta'utaan. Ini yang dibolehkan dikatakan tadi apa dikatakan? Wa ajaza al-mislu wa aslu injala. Ni. Auqulibat at-ta'u, atau diganti tak sa'an menjadi sa', lima bainahuma kerana keduanya min muqarabatil makhraji, dekat-dekat makhraj. Wa ihadihima, dan dua-duanya sama fi mahmusiyati, dalam mahmusah. Fasara issaghara, suma ulhimat lalu didghamkan apa sa'usa. Ula yang pertama pisahnya pada yang kedua limujanasati kerana satu jenis. Fasara ittaghara. Sama. Ittafaqa. Ittifaqun. With koma. Sesuai. Okey. Al-Qaidatu al-Ishruna, kaidah yang nombor 20.
ajiz, perbolehkanlah qalbatain untuk menggantikan tak, minta fa'ala dari wazan tafa'ala, tafa'ala dan tafa'ala, kafaihi seperti fa'nya di syartil qurbi dengan syarat dia dekat fil makhraji dalam makhrajnya. Wala, betul, wala yali, lalu wala yali. Okey, fi'il madhi. Wala yali fi'il madhi, bukan tidak, maksudnya wala yali iaitu lalu, thumma selanjutnya. Wa adghimhu, dan idghamkanlah fiha padanya. Apa nya tu balik ke mana? Ta, wajtalib, dan tukarkan dia hamzah wuslatin dengan hamzah wa. Al-ilal, ilal ya ittarrosa, asluhu tatarrosa, ala wazni tafa'ala. Sukinat disukunkan apa at-ta'u ta'al-ula yang pertama di ajli syartil idghami, kerana tujuan untuk syarat mengidghamkan. Fasara tarrosa, mana? Yang itulah. Itulah tak boleh bunyi tu. Mana boleh awal-awal sukun nak bunyi je. Semua ujtulibat hamzatul wasl, lalu bawa tarik. Oh, ujtulibat tadi bukan ganti, bawa tarik itu. Qoliba, kalau qol pun tu ganti. Kalau jal pun tu tarik. Kan? Summa ujtulibat, lalu ditariklah. Bawa mai lah maksud dia. Bawa mai hamzatul wasli, hamzah wasal, dia tamakkala supaya dia boleh al-ibtida'u untuk memulakan sebut. Itu yang nak disebut tu. Bukan sebab tak disebut, tak disebut. Tambah hamzah wasal, akhirnya bisa kini dengan huruf yang mati. Fasara ittarrosa. Summa urghimat, lalu diidghamkan apa at-ta'u ta'al-ula yang pertama pisahnya kepada yang kedua lil mujanasati, kerana satu jenis. Fasara ittarrosa. Faham? Ittaqala, asluhu tataqala, ala wazni tafa'ala. Kulibat diganti apa? Ta'u ta', sa'an menjadi sa', lima bainahuma minal muqarabati, karena apa yang ada di antara keduanya. Minal muqarabati yang sama, minal muqarabatil makhraji dengan sama jenis. Watihadihima, dan sama il mahmusiyati dalam hal mahmusnya. Fasara saqala, maka jadilah tataqala. Masuk Cina, lalu disukun apa ta'u ta'al-ula yang pertama di ajli syartil idghami, dengan tujuan untuk syarat idgham. Fasara taqala, disebut dak. Summa ujtulibat, lalu bawa mai. Betul? Bawa mai, tariklah hamzatul wasli, hamzah asal. Ya, tamakkanlah supaya dia boleh untuk al-ibtida'u, ibtida'. Boleh start, cukup nak sebut. Bisa kini dengan huruf yang mati. Fasara ittaqala. Summa urghimat, lalu diidghamkan apa? Ta'u ta'al-ula yang pertama pisahnya pada tak yang kedua. Mujanasati, kerana sama jenis. Fasara ittaqala. Okay. Tanbihun. Idza kana ma ba'da ta'i, ketika mana adanya apa yang jatuh setelahnya tak daripada ifta'ala, min hurufi ta, sa, dal, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, ya juzu diperbolehkan apa qalbu ta'ihi, mengganti taknya bima dengan perkara yuqaribu yang mendekatinya fil makhraji dengan dalam segi makhraj. Wa idghamu, dan mengidghamkannya ba'da ja'li awalil mutaqaribaini, setelah menjadikan awalnya dua perkara yang hampir sama, misla sani, dengan apa yang kedua. Lil mujanasati, kerana dia satu jenis. Contoh dia apa? Nahu ni yajuz. Yajuz tu harus, tak wajib, harus. Ya
ya katilu, ya badhiru, ya mazziku, wa ya kassiru, wa ya nasiru, wa ya faddilu, wa ya latimu, wa ya naziru. Asluhu yaktatilu, wa yabtadiru, yamtaziku, yaktasiru, yantasiru, yaqtadilu, yantatimu, yantasiru. Boleh faham? Ala wazni yafta'ilu mengikuti wazan yafa'ilu. Bihamdi dengan puji wa sallallahu dan rahmat azim Allahu, siapa Allah, di Toha bagi Nabi Muhammad yang bernama Toha, wa man dan orang-orang tala yang datang setelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi ulumina wa hayatina wa arzakina wa azwajina wa zurriyatina wa auladina wa talamidina wa mahadina wa jami'atina wa maktabatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman mubarakan. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman mubarakan. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman mubarakan. Allahumma zidna wa yassirna fil istiqamatina wa ibadatina wa dirasatina wa ta'allumina wa jihadina. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana umurad dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma balighna Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa harami habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusran ala usran ma'a rahati wa salamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa wa ila imamina wa syekhina wa syekhi masyayikhina ila muntaha wa khususan ila asy-syekh Ma'sum bin Ali Al-Jumbani wa Syekh Muhammad Zamraji Syairazi Al-Kinjani. Syekhun lillahi lahumul Fatihah. Amin 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 ya Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhidna bil adhaimi wal jaraimi ya karim ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjinna mimma nakhaf wa billahi alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum. Ada yang tak tanya? Lupa lah. Ya sih. Tafa'ala yatafa'alu.